Tapi alhamdulillah dia sangat kuat. Sebab masa kejadian tu pun saya dah meraung-raung dah. Dia yang nasihatkan, "Mama istighfar, Mama, Allah larang kita meratap," dia kata. Perjalanan pulang selepas menziarahi ayah yang sedang sakit sepatutnya menjadi penutup kepada hari biasa. Puan Fatimah yang sepatutnya pulang ke rumah bersama keluarga, tapi dalam perjalanan ini beliau pulang bersama duka. Suami telah terlibat dalam kemalangan dan pergi meninggalkan beliau. Puan Fatimah juga cedera dalam kemalangan ini dan bersama anak beliau pun juga cedera. Bersama kita ada daripada Pejabat Perkeso Negeri Pahang. Secara jujurnya, siapa yang boleh terima kehilangan suami kan? Apatah lagi kejadian tu sekelip mata. Memang susah untuk hadap kehidupan seterusnya, tapi nak tak nak saya kena kuat sebab saya ada anak seorang. So nak tak nak saya memang kena kuat untuk anak saya. Dan alhamdulillah dengan bantuan Perkeso yang saya akan terima, bagi saya sangat membantu untuk saya teruskan hidup di masa akan datang lah, tanpa ketua keluarga yang selama ni menyara segala-galanya untuk keluarga. Sebenarnya pada hari kejadian, kami sekeluarga dalam perjalanan untuk ke hospital UIA untuk melawat ayah yang baru lepas operation. So dalam perjalanan itulah kemalangan tu berlaku sebelum sempat sampai ke hospital lah. Bukan kita orang melawat ayah, tapi ayah yang melawat kita orang. Kejadian tu lebih kurang berlaku bila ada kenderaan dari arah hadapan, dari arah Kuantan ke Muazzam, cuba potong lori tapi tak lepas. Masa tu hujan lebat. So kita orang daripada Muazzam menghala ke Kuantan. So arah bertentangan lah. Disebabkan kereta tu potong lori, tak lepas di saat hujan, menyebabkan dia orang langgar kereta yang kami dua kereta tu lah, dan menyebabkan pemandu-pemandu utama kereta tu kedua-duanya meninggal dunia lah, termasuk suami saya sendirilah. Sebenarnya masa kejadian tu berlaku memang arwah suami tersepit lah. Tersepit langsung, saya masih selamat lah. Cuma kaki saya je lah patah. Anak saya pun dalam kereta yang sama juga, cuma kita orang dikeluarkan daripada kereta. Selepas tu baru polis datang maklumkan yang sebenarnya arwah suami dah meninggal lah, dalam keadaan masih tersepit. Anak patah kaki, patah tangan, so terbaring lagi lah tepi jalan sebab ambulans belum sampai time tu. Saya sendiri terkejut, maksudnya bila berlaku kejadian yang tak dijangka ni, kemalangan ni, tiba-tiba ialah pejabat confirm lah, memang first ambil tahulah. Dalam masa yang sama kiranya Perkeso ni antara jabatan yang paling laju yang hulurkan bantuan. Masa saya dekat hospital tu sendiri, kalau ikutkan pihak Perkeso sendiri yang datang ke hospital, dapatkan tanda tangan untuk urusan selanjutnya. Dan alhamdulillah saya rasa urusan ni sangat mudah, sangat mudah. Saya rasa Perkeso ni bagi orang yang ada insurans peribadi pun sebenarnya Perkeso ni still perlu. So jangan rasa potongan Perkeso dalam payslip tu membebankan, sebab sebenarnya kita tak tahu bila kejadian yang tak dijangka tu akan berlaku. Bila berlaku macam ni, kita sebenarnya layak tuntut macam-macam yang ikut kes kita lah. So dalam kes ni alhamdulillah urusan saya sangat mudah. Kami suami isteri memang ada potongan Perkeso dalam payslip. So secara sepatutnya memang betul dua-dua layak lah. Cuma kita tak tahu apa tuntutan yang layak. So bila pihak Perkeso sendiri hadir dan maklumkan, baru kita lebih alert lah benda tu. Berbanding sebelum ni, sebab perlindungan sebelum ni kan waktu kerja je. So bila dah dilanjutkan 24 jam, kan potongan tu sedikit meningkat. Pandangan peribadi Puan, apa yang ditawarkan oleh Lindung 24 Jam Perkeso dan skema insurans peribadi Puan ada perbezaan? Oh jauh beza, jauh, sebab insurans personal dia cover sekiranya kita warded, mungkin bayaran-bayaran tertentu dia akan cover. So kalau kita ikut allowance harian, setakat tu je. So kalau kita sepanjang kita MC, mana ada bayaran apa-apa. Pencen pun sasar lah, memang tak akan ada. So memang jauh beza lah kalau ikutkan personal insurance dengan potongan Perkeso lah kalau ikutkan. Masa bila Puan tahu gaji di meningkat ni, ada HR maklum kat Puan sebelum 1/6 ke bagaimana? Betul, majikan memang ada bagi tahulah, kalau ikutkan memang dimaklumkan lah melalui email, melalui pemakluman lah. So memang tahulah benda tu akan berlaku perubahan dalam sistem potongan Perkeso tu, memang tahulah bab tu. Cuma berkenaan dengan apa yang dilindung, apa kejadian berlaku yang cover benda tu, saya memang tak alert sangat lah sebenarnya. Dan bila berlaku macam ni, baru saya tahulah sebenarnya kita boleh layak pencen penakat, kita boleh layak MC kan kalau sepanjang
Sebab kan ada majikan yang bila kejadian berlaku macam ni, bila MC panjang, mungkin ada majikan yang tak bayar gaji. So dengan adanya perkeso ni, sebab mereka perkeso kan akan bayar MC ikut MC yang layak lah kan. So sepanjang tempoh MC tu ada bayaran yang kita boleh terima kan. Layak pencen, layak MC. So sebenarnya banyak lah yang saya tak tahu. Tapi memang bagi saya jauh-jauh beza. Terima kasih kepada semua pencarum-pencarum perkeso seluruh Malaysia. Dengan caruman anda lah dapat memperluaskan lagi jaringan keselamatan sosial di Malaysia. Termasuklah saya sendiri. Terima kasih rakyat Malaysia yang mencarum perkeso.